Awak nak makan kat mana hari ni ya? Makan je kat mana-mana. Janji yang selalu ada dengan So sweet. Yang jimat minyak sikit. Bukan tingkap. Kon! Panas! Tingkap! Kon! Tak sweet lah yang ni! Ih, itu balik. Awak keluar sekarang. Yang kita buat tingkap Tak mahu buat itu. Macam itu punya orang pun ada. Sanggup berpisah dengan teman wanita semata-mata nak jimat minyak. Tapi tak kata lah kan. Minyak sekarang ni harga terlalu mahal di pasaran antarabangsa. Lagi satu dia mengalir macam air. Hilang semua minyak. Tapi selagi mana kita boleh jimat, kita jimat lah kan. Saya ada dengar banyak jenis petua untuk menjimatkan minyak. Ada orang suruh bawa bawah daripada 60. Bila bawa perlahan minyak jimat. Ada pula yang suruh isi pada waktu malam. Ada pula yang kata pakai minyak mahal. Bila minyak mahal, minyak lagi jimat. Tapi betul ke ini semua cara-cara untuk jimat minyak? Pening kepala kan? Untuk anda tahu macam mana cara untuk jimat minyak, teruskan bersama dengan saya dan kita cuba. Doktor! Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Sihat doktor? Semalam saya tak boleh tidur malam. Oh, kenapa? Asyikkan mimpikan doktor. Saya ada satu soalan yang bermain ke kepala saya. Apa soalannya? Orang kata nak jimat minyak, kalau kita naik kereta nak jimat minyak, banyak cara. Kena buka itu, kena tutup ini, kena itulah inilah ini. Sebenarnya apa faktor yang mempengaruhi penggunaan minyak ni sebenarnya? Badan kita ni dia dapat tenaga dia dari apa? Dari makanan kan. Dari makanan. So kalau kita makan banyak, kita rasa tenaga kan. So kereta pun dia macam badan manusia juga. Dia dapat tenaga dia daripada minyak yang bakar. Kalau kereta tu dia terpaksa menggunakan banyak tenaga, lagi banyak minyak yang kena bakar. Apa eksperimen yang saya boleh buat untuk membuktikan kata-kata doktor? Contohnya kalau kita nak tahu sejauh mana kita buka aircon ataupun tak buka aircon tu mempengaruhi berapa banyak minyak yang kereta tu gunakan. Eksperimen kita boleh buat agak mudah. Kita ambil dua kereta. Satu kereta tu kita biar pasang aircon, satu kereta tu kita padamkan aircon je. Kemudian kita pandu dulu kereta ni untuk jarak yang sama dan untuk tempoh masa yang sama. Jadi kita kena pastikan yang laju kereta tu sama lah. Kemudian pada akhir pemanduan tu kita tengok kereta mana yang menggunakan lagi minyak. Kalau lah kita dapati yang kereta yang tak pasang aircon tu kadar minyak digunakan tu lagi sikit, maksudnya kita boleh simpulkan yang bila kita padamkan aircon dia memang akan menjimatkan minyak. Saya pun dah tak sabar dah nak dengar, nak buat sendiri apa yang doktor cakap ni. Apa kata kita cuba? Tahu kita cuba minggu ini, kita ada seorang artis yang tak reti nak berhenti bercakap. Kita ada Mimi Ernida. Okay, Mimi, aku nak tanya satu soalan lah. Pernah tak engkau ataupun kawan-kawan kau jumpa orang yang jenis jimat minyak kereta? Pernah. Kawan-kawan tu memanglah kadang-kadang bila minyak tu dia nak habis dah kan. Jadi dia kena jimat. Tapi itu normal lah. Selalu macam aku buat kalau kereta aku minyak dah klik-klik tu, aku akan tutup aircon. Minyak. Bukan tingkap. Itu selalu aku buat lah. Itu jawapan-jawapan klise lah. Jawapan-jawapan selalu yang kita dengar lah. Kan? Klise tapi kita buat lah. Aku tanya ni ada sebab tau. Sebab aku nak ajak kau buat satu eksperimen. Eksperimen tentang apa yang aku cakap ni. Nak tahu sebab apa? Mesti dah tahu. Nak tahu kena masuk kereta, ikut aku. Aku bawa kereta ni? Bawa kereta ni. Okey, baik. Jom. Okey, sekarang ni kita dah sampai bengkel. Kita
kita nak suruh abang mekanik ni buang semua minyak yang ada dalam kereta saya dan juga kereta ini supaya uji kaji kita berjaya. Bang, jom masuk. Assalamualaikum. Kami datang ni ada hajat. Itu hajat apa tu? Hai, besar hajatnya. Cerita sikit apa hajat dia. Okey, macam ni bang. Saya nak minta abang kosongkan petrol daripada kereta saya dan juga kereta Mimi. Okey. Nanti apa-apa saya bawa kereta masuk dalam dulu. Nanti saya akan cek, saya akan beritahu later lah. Cantik. Okey. Slow. Gam. Okay. Kita tengok. Kalau boleh tahu abang ni apa tujuan kita kosong minyak kereta ni? Tujuan aku buat buang minyak dalam kereta ni adalah untuk mendapatkan ketepatan pada uji kaji kita hari ini. Oh, maknanya kosongkan dulu kereta, lepas tu baru boleh kita tahu uji kaji dia tu yang mana lebih jimat. Yes. Brilliant tak? Kita salah sikit. Masalah apa tu? Mana boleh bawa keluar minyak pun. Kereta baru. Sebab apa? Sebab sekarang dah pakai macam PVC polyurethane dah dia punya barang. Tak ada plug untuk buka. Tak apalah. Terima kasih. Terima kasih bang. Tak ada solution lain? Kejap balik aku pergi. Aha. Aku ada plan B. Dan apa pula? Apa kata kita ke stesen minyak? Dekat stesen minyak tu kau nak buat apa? Adalah, ikut je lah. Okey. Tangki ni dia tak boleh bawa turun, bawa keluar petrol. Kalau nak bawa keluar dia kena bawa keluar petrol. Sebab sekarang teknologi dah baru. Dia pakai polyurethane, ataupun plastik lah material. Untuk mengelakkan orang curi petrol lah. Maknanya nak buat benda tangki pergi kosong memang tak boleh. Melainkan kereta lama. Kalau keluar tu nanti kita orang akan dadah ke tempat takut yang kotor lah, bukan yang terlampau bersih. Nanti kotor lah benda tu, minyak tu.